Momen semalam pukul berapa? Pukul lepas terawih, pukul 10 lebih lah, pukul 10 lebih baru kita main kat sini. Kita nak buat telaga punya tempat atap semalam ni. So kayu ni masa api tebang tu kita heret bawa balik ni. Balik motor semalam pun kita dah kikis bagi habis cuci apa semua baru boleh pacak. Ingat ambil kecil lah, tapi tengok macam tak berapa nak steam sangat lah. So kita decide ambil yang besar, lebih nampak kemas sikit lah untuk telaga punya ni kan. Nampak tak? Tak cedok lagi ni tak siap lagi ni. Nanti kita akan tambun tanah, dia akan jadi hampir sama rata dengan kok tu. Lepas tu nanti kita akan ikat batu sungai naik tinggi, baru akan nampak lah. So kalang ni kita nak hubung untuk takal kan, takal nak cedok timba tu. And then nanti plan nak pakai atap tu, tak pakai atap ni lah, tengok pakai atap kayu. Kita buat unik sikit kan, nampak tak? Ui, boleh tahan, nak kuat, nak pacak ni, nak heret balik tu lah. Alhamdulillah berjaya juga untuk balik seorang-seorang. Kalau orang tak sanggup lah kan, tapi kita punya nekat nak buat something yang kita rasa kepuasan kita berkarya. So kita usahakan lah untuk bawa balik sampai kat rumah. Nampak tak? Cun kan? Ada atap nanti cantik lah, ada atap dia ada batu-batu. Kita akan tanam pokok untuk madu kelulut. Dia akan ada bunga tu kan, nanti kelulut akan main kat sini lah. Dia lembab apa semua ni. Baru kita akan rasmikan untuk cedok. Ayak dah tu. Ayak dah ada lah kat dalam. Biar dulu lah, malas nak tengok. Semalam dah tengok lah. Banyak lagi. Keban sana pun hatap dah terbang nanti lah. Saja biar itu. Kalau tak biar itu kita tak akan buat. Tak akan memaksa kita untuk buat. Kan? Alhamdulillah. Nanti kita sambung sikit. Kita nak tengoklah nak buat macam mana. Kalau tebuk memang cantik, tapi nak tebuk agak tough jugalah sebab dia terah tau. So kita akan masak tanggam kat tepi tu. Kita akan tanggam kat tepi tu.